Setiap orang pasti berharap untuk mendapatkan hidup yang bahagia. Namun, terkadang apa yang kita harapkan tak sama dengan realiti yang berlaku. Dan segelintir kaum muslimin, ketika dia ditimpa sesuatu perkara yang dia tak sukai, lalu apa yang dia buat? Dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah tak sayang lagi kepadanya. Dan ini ternyata pernah dirakamkan juga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fajr, fa ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan melimpah ruahnya harta, kesihatan tubuh badan, dia katakan Tuhanku sangat sayang kepadaku. Wa amma idza ma batalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan ada juga orang ketika ditimpa dengan kesusahan ekonomi, kemudian apa yang dia nak dia tak dapat, lalu dia katakan fayaqulu rabbi ahanan. Tuhanku dah menghinakan aku. Kallah. Tak. Itu adalah sangkaan yang salah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pelbagai rezeki. Sama ada kita minta ataupun kita tak minta. Kita berharap ataupun tak berharap, Allah Subhanahu Wa Taala pasti jamin rezeki kita. Dan ini dah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tiada yang melata, yang bergerak, yang bernafas di atas muka bumi ini, pasti Allah Subhanahu Wa Taala jamin rezekinya. Sama ada yang kecil maupun yang besar, semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita hanya dituntut usaha, adapun hasil diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.